Ada pemegang lesen B2 nak cari motor 250, nak cari motor yang besar sikit skuter, ada satu model ni. Nak tengok? Jom. Inilah dia, okey, skuter 250 itu W Moto RT3. Okey, yang paling berbaloi, yang paling murah dan juga features yang banyak dekat motor ni. Okey. So yang dekat depan korang ni, dia punya features macam dia cakap tadi, seperti contohnya dengan dia punya windshield dia auto, okey, dia punya lebar, tinggi dia, okey, tak lepas tu datang sekali dengan dashcam depan belakang. Okey, motor ni untuk korang yang mana nak mencari untuk long distance, okey, nak pergi weekend, nak jalan jauh sikit, inilah motor yang paling sesuai sekali. Sebab apa guys? Okey, dia punya tank ni sangat-sangat besar dalam 17 liter. Okey, boleh pergi dalam 380. Misal katalah korang nak ikut konvoi, ada yang sisi besar sikit lah, dalam 300 ke 350 pun boleh je motor ni nak follow, tak ada masalah. Okey, motor ni engine dia menggunakan single, okey, single cylinder, 4 stroke, 4 valve, ada double overhead cam dan juga dengan liquid cool. Okey, motor ni horsepower dia dalam 23 horsepower dan juga dengan 22.5 Nm torque. So untuk bahagian tayar dia dah datang sekali dengan ABS 2 channel. Okey, untuk tayar depan dia menggunakan saiz 120, untuk belakang dipakai saiz 140. Dan tayar ni semua dah pakai dengan brand topnya. Okey, dia pakai dengan brand Timsan. Cukup confident untuk korang nak jalan jauh waktu hujan dan sebagainya. Okey, motor ni pun dah sediakan sekali dengan double suspension dan juga dengan magnet belakang pun dah ada datang dah. Jalan jauh, yang ni memang berbaloi. Sebab apa guys? Okey, katakanlah korang tinggi macam di 168, motor ni tinggi dia 755 mm. Okay, yang walaupun motor ni nampak besar panjang, dalam 194 kg saja. Memang sangat selesa. Dia dengan seat dia besar, pilihan belakang pun duduk pun selesa. Okay, dengan tambahan kita buat promotion sekarang ni, kita nak bagi free top box bersaiz 45 liter. Okay, korang tengok dia punya compartment dalam dia. Okay, boleh masuk satu biji helmet dan barang lain pun boleh letak lagi. Dengan adanya lampu sekali dah bagi, supaya bila malam korang boleh nampak dengan jelas di bawah seat dia ni. Okey, so motor ni kenapa Ali cakap selesa nak jalan jauh dan sebagainya, dengan adanya footrest panjang dekat bahagian depan untuk korang nak regangkan kaki korang. Bila dah lama saya atas motor kan, korang boleh regangkan kaki korang dekat atas tu. Nampak? Sebab dia sediakan tempat depan tu sangat panjang lah. Okey, motor ni dia menggunakan keyless system. Okey, dan features lain yang ada dekat motor ni seperti contohnya dekat meter dia. Meter ni Ali boleh anggarkan dalam 6 inci saiz dia. Okey, dia dah ada komplit sekali dengan TPMS. So korang boleh check tekanan tayar korang macam mana. Tayar depan macam mana angin dia, tayar belakang macam mana angin dia. So korang bila pergi dekat stesen minyak, tak payah dah tengok dekat meter tu. Korang pump je sampai di hijau, di sukses, kira okey dah tu sebenarnya. Okey, harga body yang ni nak jual untuk motor ni 19,888 sahaja. Okey. Macam biasa, 5 tahun waranti, unlimited mileage, siap penghantaran sekali Adi bagi. Okey, untuk korang yang mana jauh daripada luar Seremban nak beli motor dengan Adi, tak ada masalah. Sekarang ni semua online saja. Korang duduk rumah, kalau korang berminat, korang boleh PM Adi terus, pun tak ada masalah. Okey, korang boleh PM saja kalau korang berminat dengan W Moto RT3 ni. Alright, bye-bye.